Cuba bayangkan ni, satu malapetaka yang tak terduga. Negara anda diserang, armada kebanggaan hancur lebur. Dan sekarang, anda kena pilih seorang pemimpin untuk bangkit semula. Mestilah semua orang nak seorang wira perang kan? Seorang pejuang yang hebat. Tapi, apa jadi kalau masalahnya sebenarnya lebih besar dari itu? Kalau ia bukan sekadar satu pertempuran yang kalah? Inilah dilema yang dihadapi oleh Amerika Syarikat pada Disember 1941. Dan jawapan mereka, ia mengubah segala-galanya. Lepas je serangan kat Pearl Harbor, ada satu jawatan yang paling penting dalam tentera laut perlu diisi, iaitu Panglima Armada Pasifik. Senarai calon, penuh dengan nama-nama besar, wira-wira perang. Tapi, jawatan tu tak pergi kat dorang. Sebaliknya, seramai 28 orang laksamana yang lagi senior, lagi berpengalaman, semuanya dilangkau. Ya, 28 orang. Jadi, ini persoalan besar yang kita akan rungkai hari ini. Macam mana boleh seorang laksamana yang kerja kat meja je, yang pangkatnya lebih rendah daripada 28 orang lain, tiba-tiba jadi arkitek kemenangan tentera laut terhebat Amerika? Kenapa? Kenapa pada saat-saat paling getih, jawatan paling kritikal ni diberikan pada seorang pentadbir yang orang pun tak kenal? Jawapannya, ia bukan sekadar pasal strategi perang, tapi lebih kepada cara kita faham dan diagnosis satu krisis dengan betul. Okey, jom kita mulakan. Bahagian pertama, armada tanpa pemimpin. Untuk kita betul-betul faham kenapa pilihan ini nampak macam gila, kita kena tengok dulu betapa teruknya keadaan masa tu. Jawatan Panglima Armada Pasifik ni, waktu tu, ia bukan satu penghormatan. Tak sama sekali. Ia dah jadi macam hukuman mati untuk karier sesiapa saja. Satu tugas yang orang kata confirm akan gagal. Cuba tengok ni. 5 kapal tempur tenggelam, 3 lagi lumpuh, ratusan pesawat musnah. Dan yang paling sedih, lebih 2,000 nyawa terkorban. Armada Pasifik lumpuh sepenuhnya. Tapi angka-angka ni cuma cerita sebahagian je. Di sebalik semua nombor ni, ada satu lagi benda yang lagi teruk. Semangat yang dah hancur berkecai. Panglima baru yang datang ni bukan sahaja kena uruskan besi buruk yang berasap, tapi dia juga kena baiki sebuah organisasi yang dah hilang keyakinan diri. Jadi, faham tak apa maksud semua ni? Kata ahli sejarah, jawatan ni dah jadi macam piala beracun. Sesiapa je yang ambil, pertama, dia akan dipersalahkan atas apa yang dah jadi. Lepas tu, bila Jepun serang lagi, dan semua orang tahu diorang akan serang lagi, dan armada yang lumpuh ni kalah, dia akan dipersalahkan sekali lagi. Pendek kata, ia satu perangkap. Tak ada jalan keluar. Okey, bahagian kedua, pilihan yang luar biasa. Dalam keadaan yang huru-hara dan penuh keputusan asa ni, tiba-tiba muncul satu nama dari Washington. Satu nama yang macam tak masuk akal langsung. Bukan nama seorang wira perang yang garang yang semua orang harapkan, tapi nama seorang pegawai staf yang pendiam. Namanya Laksamana Muda Chester Nimitz. Cuba tengok perbezaan ni. Memang ketara gila. Sebelah kiri itulah profil komander idaman semua orang. Wira perang, laksamana kapal induk, pejuang yang terkenal. Apa yang anda bayangkan lah. Sebelah kanan pula, kita ada Nimitz, pakar kapal selam, jurutera diesel, ketua biro navigasi. Kerja dia, uruskan fail, uruskan staf, bukan menang perang kat laut. Dia ni secara asasnya adalah lawan kepada semua benda yang orang rasa diorang perlukan waktu tu. Dan jangan ingat orang biasa je yang ragu-ragu. Skeptisisme ni berleluasa sampai ke peringkat atasan. Panglima Besar Tentera Laut sendiri, Laksamana Ernest King, cakap Nimitz ni cuma laksamana kat meja, seorang birokrat, bukan pejuang. Cuba bayangkan, bos besar anda sendiri cakap macam tu pasal anda, secara terbuka. Jadi, bagi kebanyakan orang kat Washington, pilihan Presiden Roosevelt ni bukan setakat pelik, tapi ia satu kesilapan yang sangat-sangat berbahaya. Jadi, kenapa? Kenapa pilih dia? Bahagian ketiga, seorang pembina, bukan pejuang. Kat sinilah kita mula nampak kebijaksanaan di sebalik keputusan yang nampak pelik ni. Kuncinya mudah je. Presiden Roosevelt faham yang dia tak boleh guna penyelesaian yang salah untuk masalah yang betul. Ini dia diagnosis sebenar. Krisis institusi. Kalau kita tengok dari sudut pengurusan krisis, apa yang berlaku kat Pearl Harbor tu bukan sekadar kalah dalam satu pertempuran. Bukan. Ia adalah kegagalan sistemik, kegagalan institusi secara menyeluruh. Seluruh jentera tentera laut Pasifik dah rosak. Bayangkan macam ni, kalau enjin kereta anda rosak teruk, anda tak perlukan pemandu lumba yang hebat kan? Anda perlukan mekanik yang paling pakar. Anda perlukan seorang pembina. Dan inilah dia,
kotak peralatan Nimitz. Kemahiran dia mungkin nampak macam bosan sikit kan? Pengurusan personal, logistik, teknik isi minyak kat laut, benda-benda ni semua. Tapi inilah kemahiran yang betul-betul diperlukan untuk baiki sebuah organisasi yang dah runtuh. Dia tahu macam mana nak uruskan orang, dia tahu macam mana nak pastikan bekalan sampai ke tempat yang betul, dan paling penting, dia ada sejarah membaiki sistem-sistem yang dah rosak. Dan ini membawa kita pada perbezaan gaya kepimpinan yang sangat penting. Laksamana Kimel, yang sebelum ni, dia seorang micromanager. Sangat teliti, semua benda dia nak tengok. Masalahnya, sistem macam ni rapuh. Bila dia jatuh, seluruh sistem pun jatuh sekali. Nimitz pula, langsung tak sama. Falsafah dia ialah untuk bina satu sistem yang tahan lasak. Satu sistem yang dibina atas kepercayaan dan pengagihan kuasa. Tujuannya, supaya organisasi itu bukan setakat boleh pulih, tapi boleh berkembang maju walaupun dalam keadaan huru-hara. Okey, cukuplah dengan teori. Macam mana pembina ni berfungsi dalam dunia sebenar? Jom kita tengok apa benda pertama yang Nimitz buat bila dia sampai je kat Pearl Harbor. Tindakan pertama dia ni dah tunjukkan segalanya tentang cara dia bekerja. Bayangkan, dia sampai pada hari Christmas. Sekeliling dia, semuanya musnah. Tapi bila Nimitz tengok, dia tak nampak besi buruk. Dia nampak aset. Dia terus perasan yang limbungan pembaikan, tangki minyak, pangkalan kapal selam, semua benda penting untuk logistik masih elok, masih utuh. Dan dia secara rasmi ambil alih jawatan tu bukan atas kapal tempur yang gah, tapi atas sebuah kapal selam. Itu sendiri satu mesej yang jelas. Era kapal tempur dah tamat. Sesuatu yang baru dan lebih fleksibel akan dibina daripada abu kemusnahan ni. Dan mungkin ini tindakan dia yang paling bijak. Staf-staf Laksamana Kimel yang sedia ada, dorang semua dah bersedia nak kena pecat, jadi kambing hitam. Tapi Nimitz kata kat dorang, saya harap kebanyakan daripada anda akan kekal. Dia tunjukkan kepercayaan. Kenapa? Sebab dia faham satu benda. Ya, kalau pecat dorang, mungkin orang ramai akan puas hati. Tapi kalau simpan dorang, pengalaman dorang tu yang akan bantu menang perang. Ini keputusan seorang pembina sistem. Pragmatik, bukan emosi. Lepas tu, dia mula proses pemulihan yang sistematik. Kita boleh panggil ni kaedah Nimitz. Nombor 1, dia baiki moral. Dia lawat setiap unit, dia dengar cakap klasi-klasi, dia bina balik kepercayaan. Nombor 2, dia perkasa perisikan. Dia sokong penuh tim pemecah kod dia yang genius tu, walaupun orang lain anggap dorang pelik. Dia percaya data dorang. Nombor 3, dia agihkan kuasa. Dia percaya pada orang bawahan dia, bagi dorang kebebasan untuk buat keputusan walaupun orang kat Washington ragu-ragu. Manusia, maklumat, tindakan. 3 tiang utama. 6 bulan. Cuma 6 bulan je. Dan lepas itu, teori Presiden Roosevelt yang seorang pembina adalah jawapannya. Diuji dalam pertempuran yang paling dahsyat. Ujian itu namanya Midway. Dan kalau tengok atas kertas, memang nampak macam misi bunuh diri. Jepun ada 4 kapal induk, Amerika cuma ada 3. Juruterbang Jepun lagi berpengalaman dan dorang tak pernah kalah. Keyakinan dorang tengah melangit. Dorang dah rancang satu perangkap yang genius untuk hapuskan saki-baki armada Amerika buat selama-lamanya. Tapi perangkap tu makan tuan. Ingat tak kaedah Nimitz tadi? Sebab dia percaya pada perisikan, armada Amerika tahu kat mana Jepun nak serang. Sebab dia agihkan kuasa, komander dia di laut buat keputusan yang tepat pada masa yang betul. Dan dalam beberapa minit je, 4 kapal induk Jepun yang hebat tu terbakar dan tenggelam. Bukan tu je, ratusan pesawat dan ribuan juruterbang elit Jepun hilang. Tulang belakang tentera laut dorang patah. Dan macam tu je, dalam masa 6 bulan. Laksamana kat meja tu, si burokrat yang semua orang pandang rendah, dah bagi kemenangan tentera laut yang paling hebat dalam sejarah moden. Semua keraguan? Lenyap. Dibuktikan satu benda. Untuk menang perang, anda bukan cuma perlukan pejuang yang gagah. Anda perlukan sebuah organisasi yang sihat, yang ada maklumat dan yang tahan lasak. Dan pada hari itu, haluan perang di Pasifik berubah sepenuhnya. Tapi cerita ni belum habis. Ada satu lagi twist yang cukup mengejutkan. Dan ia datang bukan dari ahli sejarah, tapi dari Nimitz sendiri, bertahun-tahun lepas perang tu tamat. Jadi, inilah kesimpulan utama kita. Kalau masalah anda ialah keruntuhan institusi, anda perlukan seorang pembina. Kalau masalah anda ialah kekalahan taktikal, barulah anda perlukan seorang pejuang. Kesilapan paling besar ialah guna pemimpin yang salah untuk masalah yang salah. Kehebatan Roosevelt bukan sekadar sebab dia pilih Nimitz, tapi sebab dia seorang je yang betul-betul faham masalah sebenar bukan kalah satu pertempuran, tapi sebuah sistem yang dah hancur. Dan ini dia, pandangan dari Nimitz sendiri yang akan buat anda terfikir. Dia kata, serangan kat Pearl Harbor tu sebenarnya satu rahmat. Kenapa pula? Logik dia macam ni. Kalau kapal-kapal tempur lama tu ada kat tengah laut masa kena serang, dorang akan tenggelam kat laut dalam, hilang terus. Tapi sebab dorang tenggelam kat pelabuhan yang cetek,
Dorang boleh diangkat, dibaiki, dimodernkan dan berlawan semula. Jadi, bencana tu ibarat reset button. Ia paksa mereka buang aset lama dan beri ruang untuk bina tentera laut yang baru dan lebih moden. Kisah pemilihan Nimitz ni tinggalkan kita dengan satu soalan yang sangat relevan sampai hari ini. Apakah perbezaan antara satu masalah dengan satu peluang? Pemimpin yang betul bukan selalunya yang paling gah atau paling berpengalaman ikut standard lama. Tapi pemimpin yang betul ialah orang yang ada kemahiran yang tepat untuk hadapi krisis yang sebenar. Jadi, ia paksa kita untuk tanya diri sendiri, bila kita hadapi masalah, adakah kita betul-betul faham apa masalahnya ataupun kita cuma cari penyelesaian yang paling senang dan biasa kita dengar?